Laluan ini dibina mengikut standard JKR5, iaitu standard jalan persekutuan yang sesuai digunakan sebagai laluan utama antarabandar. Dari segi lebar jalan, FT169 mempunyai reka bentuk yang membolehkan aliran trafik bergerak dengan lebih lancar dan selesa, termasuk bagi kenderaan berat serta kenderaan persendirian. Rekaan selekoh dan persimpangan pula dibina mengikut piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya. Ini membantu mengurangkan risiko kemalangan dan memastikan pemanduan lebih stabil, terutamanya di kawasan berbukit atau berhampiran persimpangan utama. Bagi head laju, kebanyakan seksyen di laluan ini membenarkan head laju maksimum sehingga 90 km sejam, namun ia tertakluk kepada keadaan trafik semasa serta papan tanda amaran di kawasan tertentu seperti persimpangan, kawasan kampung dan kawasan perindustrian.